Sekali lagi kita di burger daripada badan kerajaan. Kita kena ambil nombor supaya kita boleh dapatkan makanan yang lazat dan bergulai. Okay guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. So bersama aku lagi ni Angoh dan Saya Zo. So sekarang hari ni Wesh, ini adalah miracle. kenapa tu? Video back to back. Video back to back satu lagi luar kawasan. Luar kawasan Kajang. Akhirnya Finally kita cuba konsisten. Back to back. Video burger jalanan. Kita kenapa macam membisik-bisik ni? sebab sekarang ni aku dekat rumah Zul. Aku bukan dalam kereta tau. Dalam kereta kita boleh menjerit. Tak, ni takut bergema. Tu satulah takut rumah. Tu takut nanti kan mak dia boleh periuk kat aku lagi. Mak aku tak ada kat sini. Ya, Okay, so, so hari ni Ini kita kat mana? Ya, ini kita kat mana? Ini kita kat rumah aku. Kali ni kita makan burger daripada mana? Kali ni kita pergi ke Ceras untuk menejah burger dekat Ceras. Burger ni Apa nama kedai dia tadi? daripada Burger Gourmet. Burger Gourmet. Burger Gourmet. Nama pun hush. Nama kedai dia Burger Gourmet Crispy. Burger Gourmet Crispy. Diorang pun tadi tengok kedai dia ush. Kita orang sampai tu Dia baru buka. baru je buka. Sebab masa tu And pukul berapa? Aku orang yang kelima. Baru buka aku orang kelima. Memang ramai orang. Nanti ni ada masukkan video. Baru buka tu penuh tray pan tu lah dengan burger. Maknanya dah ada orang order lah. Dah ada orang order. Kita orang tunggu tadi Syed ada ambil nombor. Kita orang tunggu dalam apa? 20-30 minit. Dah 30 minit dia. Dalam 30 minit untuk dapatkan burger gourmet. So korang sini tahulah expectation dia tinggi And special kedai tadi, itu antara first time aku nampak kedai. Semua pekerja dia wanita. Dia tulis apa? Kena sabar kalau nak burger yang sedap kan. Kena sabar kalau nak pergi yang sedap. Sebab tu kita orang tunggu lama. Semua pekerja wanita, daripada buat burger, daripada sayur, daripada yang jadi cashier, daripada yang ambil order. Betul. Semua perempuan and semua tu adik-beradik. Dia walaupun burger daripada food truck ke, tapi dia orang sediakan kursi untuk korang duduk kat situ. Betul. Nak makan kat situ boleh. Kalau nak makan kat situ boleh, disediakan meja, ada sediakan kursi. Menu dia bermacam-macam Dia siap ada buku menu. Kedai burger ada buku menu. Kalau korang nak cari tempat ni, dia senang je. Korang pergi kat Dwi Tasik, dia betul-betul depan RSB dengan Agrobank. Ya, Nanti alamat location dia. Location nanti ni letak Tapi nanti aku letak siapa yang alamat tahu bawah. area Dwi Tasik tu, carilah RSB dengan Agrobank. Dia betul-betul depan. Betul-betul dapat Agrobank. Okay, untuk hari ni, aku order burger crispy dia. Sebab nampak tadi menyelerakan, so aku pun terorder. So harga dia RM5 je guys. Dia pakai tepung bestari, so nanti aku akan mungkin agak pedas burger tu. So kita tengok nanti macam mana. Tak silap aku, burger crispy dia adalah antara main course dia juga Sebab kan. tu nama dia Burger Gourmet Crispy. Patutlah nama kedai dia macam tu. Yes. Macam aku order burger ayam crispy. Macam ni order daging cheese. So daging ni ambil cheese. sebagai standard punya. Aku ambil yang burger Ramly standard and dia ambil burger crispy ayam. So nanti boleh tahu kedai ni semata-mata burger gourmet je okey ke ataupun burger biasa dia okey ke? Kau buka dah meleleh. Okey, untuk aku order burger crispy. Kau tengok ketebalan burger tu. Kalau kau boleh nampak ketebalan burger tu. Dan sekali lagi, sayur tu aku dah makan siap-siap. So tinggal burger saja. So untuk aku punya pula daging cheese. So kau boleh tengok cheese dia meleleh-leleh mat. Kau boleh tengok ada daging, ada cheese, ada bawang, ada sayur. And sos dia bermacam-macam jugalah. Mayonis, cili and ada juga sos warna kuning. Daripada segi rupa je, aku boleh bagi dia A aku bagi. Dia cemerlang lah. Daripada segi rupa, menyelerakan, tebal, berkualiti. Dia macam yang kau tahu, aku ni jenis suka burger yang dia messy tak messy. Di tengah-tengah antara messy dengan tak messy. Kalau terlebih messy pun kita nampak serabut juga. Betul. Kalau kering sangat pun kita nampak tak menyelerakan juga. Tapi ni dia antara tengah-tengah. Kau daripada segi presentation, kau okey? Presentation dia, okey, aku ni untuk rating presentation sajalah. Untuk rating presentation dia, aku boleh bagi macam yang kau boleh nampak. Sebab kau akan nampak seketul-seketul apa yang dihidangkan kat korang. Aku boleh bagi dalam 8/10 untuk presentation dia saja. Agak kualiti tinggi lah, tapi memang kau nampak pun menyelerakan. Aku masa buka tadi aku terus rasa lapar. Betul. Apa yang aku tunjuk? Tutup. Nampak Dari segi rupa dah A, kalau rasa tak boleh go, tak boleh juga. So apalagi kita pun ngap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Aku baca bismillah. Aku baca bismillah. Aku baca bismillah. Aku baca bismillah.
Oh, rasa dia sungguh jahat. Janganlah, jangan. Nanti cukup-cukup lah pasal jahat-jahat ni. Rasa dia sungguh jahat. First bite aku, macam biasa, burger dia slightly toasted. Tak terlampau garing. Dia lembut-lembut je. Untuk ayam dia memang betul-betul tebal guys. Bukan sekadar tepung. Macam tu lah. Agak tebal. And aku boleh cakap tepung bestari tu memang ada rasa tersendiri. So siapa yang dah biasa pakai tepung bestari tu, ini memang rasa ada kick-kick tepung bestari tu pedas-pedas. Okay. Dia well coated, luar crunchy, dalam dia tak terlampau kering. Dia agak slightly overcooked sikit, tapi tak terlampau sampai kering lah. Dia boleh juicy sikit lagi, mungkin tadi terlama sikit je dia masak. Tapi so far untuk first bite aku boleh bagi dia A. And sauce-sauce dia complement each other dengan dia punya daging patty ni lah, patty ayam ni. And memang betul-betul antara burger crispy yang sedap aku nak makan lah. So untuk aku pula, kalau kau boleh tengok, di tengah-tengah dia ada timun tau. Aku ni bukan peminat timun. Kalau dia gantikan dengan tomato, mungkin aku akan lebih suka lah. Sebab yelah, semua dia benda tu subjektif lah. Ada orang suka timun, ada orang suka tomato. Tapi untuk aku lebih prefer kalau digantikan timun tu dengan tomato. Lagi cedek tu. And then dia punya patty pula, okey, untuk roti lah. Untuk roti memang lembut gila. Roti dia memang dia pandai, orang panggil apa? Dia Toast. panas lah. Dia pandai toast. Sebab apa? Lembut and tak keras sangat. And bukannya tak masak langsung. Roti memang masak. Tapi dia pandai buat untuk jadikan lembut, sedap-sedap makan. Lepas tu untuk patty dia pula lembut gila guys. Patty dia lembut gila. Daging Ramly burger yang dia masak daging ni, kau sendiri tahu aku suka dia punya kemasakan yang tengah-tengah. Betul, dia agak rare, tak terlampau well done. Tak terlampau well done, tak terlampau rare. Dia kat tengah-tengah. And dia boleh bagi kat aku benda tu. Nice lah. Kau tengok, dia punya daging nampak merah-merah lagi tau. Nampak? Daging dia tu ada nampak kemerah-merahan. So, bagi aku, ni aku boleh bagi rating agak quiet tinggi lah. Sedap. Untuk aku dah makan. Pasal satu lagi, dia tak kedekut bahan. Betul. Kau tengok dia punya cheese macam mana. Lepas tu kau tengok dia punya sayur, dia campak semua yang ada kat kedai dia. Sos pun banyak. And kau tengok kat bekas-bekas aku punya pembungkus dia ni pun ada banyak yang meleleh-leleh lagi. Kualiti barang dia pakai memang antara yang sedap lah. Yang kualiti yang tinggi. Sebab sos dia kadang-kadang kalau kita beli dekat certain tempat kedai burger, dia pakai sos-sos yang harga murah. Agak kurang sikit rasa tu. Tapi ni sos dia ada rasa tersendiri. Bila gabung dengan semua tu memang aku cakap perfect combination lah. Sekali lagi aku cakap patty ayam dia memang betul-betul sedap guys. Sebab dia once kalau aku dah tak dalam 30 saat aku tak makan lagi ni. Tapi rasa spices daripada tepung bestari tu dengan sos tu still dia ada linger dekat aku punya lidah ni. Memang dia ada pedas-pedas sikit guys. So siapa tak boleh makan pedas tu jaga-jaga sikit. Ada satu benda aku lupa nak sebut sebab aku baru tergigit. Apa? Ada nenas. Nenas guys. Ada nenas kat dalam burger. Ni first time aku makan burger ada nenas. Aku rasa ada banyak dah kedai yang dah buat. Ada buat. Tapi ini first time untuk aku. Aku tak pernah lagi makan burger ada nenas. Baik. So ini ada add on lah untuk dia. So bila ada nenas ni, korang akan dapat rasa manis-manis masam-masam. So bila korang gigit ke burger tu, rasa tu segalanya cukup untuk korang. Tapi memang sedap lah. Aku first time aku makan burger ada nenas, so dapat rasa masam-masam dia tu. Nice combo lah. Kau nak rasa aku punya? Serius sedap. Boleh? Ni kau rasa. Aku rasa macam pernah rasa ayam tu dekat mana. Fast food ke apa? Rasa dia lebih kurang macam tu. Tapi aku tak ingat fast food mana. Aku tak nak cakap dia, tapi dia memang standing dengan rasa-rasa fast food yang ada. Ayam goreng. Betul. Sedap. Tapi kalau siapa biasa masak goreng ayam pakai tepung bestari, dia tahulah rasa macam ni. Tapi dia bukan sekadar daripada tepung bestari tu saja. Dia campur dengan sos. Bila kau gigit dengan ayam tu, dengan roti tu, perfect combination bagi aku. Ni cuma komen aku sekali lagi tu je. Ayam dia terlebih masak sikit je. Itu mungkin kalau kurang sikit masak, dia akan juicy sikit lagi. Itu mungkin akan lagi kick lah. Dia bagi ada macam basah-basah sikit lah. Betul. Kat dalam dia tu. Tapi aku rasa untuk kita setelah tak buat review burger sekian lama, and then muncul kembali, ini agak tinggi jugalah rating untuk bagi. Betul. So aku takut dia boleh menjejaskan untuk next video tu.
Tak. Kalau sedap kita cakap sedap. Nah, Kalau kurang kita pun tak adalah nak kutuk, tapi kita hanya sekadar boleh komen bagi lah. pandangan kita je. Kita komen lah. Tapi aku agak impress lah dengan pilihan burger kita kali ni. Sedap lah. Ini sedap bukan buat-buat sedap. Ini sedap memang betul-betul sedap. So guys, ini adalah burger gourmet crispy. Kalau korang nak pergi, ada dekat Dwi Tasik, Dwi Tasik. cari Agrobank dengan RSB Bank, dia betul-betul depan tu. dekat Bandar Tasik Permaisuri. Korang pun boleh cari social media dorang Dorang pun tadi ada tengah nak set up untuk buat live juga. So korang boleh juga tengok dekat situ. Tengok Aku punya roti tu ada banyak ni tinggal. Dalam satu cubit. Ayam dia banyak lagi. Ayam So, besar. nak cakap dengan korang punya besar ayam dia. Aku rasa aku dah bagi tahu dah semua kat korang tadi, and then tapi tak apalah, sekali lagi toasted bun dia memang lembut. Okey, kat situ saja dah rating tinggi lah aku boleh bagi. Sebab apa, kedai-kedai lain aku pernah makan, dia punya roti macam rasa dia macam dia belah dia terus bagi kat kita. Lepas tu daripada segi patty dia lembut, and cara pemasakan dia kena dengan tekak aku, apa yang aku minat. Dia tengah-tengah antara terlebih masak dengan tak masak. Bawang banyak, dia sekata. Yang ni tak terlebih, yang ni tak terkurang, dia sama banyak semua. And then ada penambahan, ada nenas. First time juga bagi aku. Bagi aku agak koyak menarik sebab rasa dia sebati je semua. Bila ada nenas tu, tiba-tiba ada masaman. So nice lah rasa dia. Rasa dia agak jahat. Jangan. So untuk rating overall aku boleh bagi daripada 10 aku boleh bagi 9 lah. Agak tinggi, tapi memang dia patut dapat tinggi macam ni sebab rasa dia memang sedap. Korang kena try guys. So, aku order ayam crispy. Nama kedai tu pun Burger Gourmet Crispy. Aku daripada awal aku recap balik ya. Roti dia lembut, slightly toasted, cantik. Dia punya ayam tebal, di-coated dengan tepung tu penuh dengan rempah, cantik. Dia punya sos, campuran sos dia sangat-sangat perfect combination. Perfect combination. So dia masuk sekali dengan ayam tu dengan roti tu. The only comment aku sekali lagi, ayam tu terlebih goreng sikit je. Tapi aku still boleh bagi markah tinggi juga. Aku pun setuju dengan kau. Ini aku boleh bagi 8.99. Dia kalau ayam tu well cooked tadi 9 aku bagi. Wow. Start bunda kan tu. Tapi ni sekali lagi, setiap video kita akan cakap, ini adalah pandangan kita orang. Korang sendiri kena pergi kedai tu, try, tengok menu dia satu, Rasa sendiri. rasa sendiri, and korang sendiri nilai. So siapa yang pernah pergi kedai dia, sebab kedai dia memang famous lah dekat area Ceraso. Area KL lah aku boleh bagi. Dia dah well known lah dekat KL, and aku tahu ramai dah yang dah pernah pergi kedai dia. So korang komen kat bawah macam mana, apa pandangan korang, sama tak korang punya rasa dengan kita orang punya rasa. And siapa yang tak pernah try lagi, aku sarankan korang untuk pergi kedai dia, korang cuba sendiri. Sebab apa, kita orang punya rasa dengan korang punya rasa belum tentu sama. Betul. So korang kena try sendiri. Check it out, komen kat bawah. Check it out. Check it out. So, jangan lupa like video ni, subscribe and tekan bell notification. Itu saja daripada aku. So guys, nikmat apa yang kau Dustakan. Bye. Assalamualaikum. Bow to the masters. Break it down.